Wah, Zainal Zain. Tapi kenin tak boleh angkat. Dia boleh tiup suara ram-ram. Hari ini kita masih lagi dalam suasana Hari Malaysia dan juga Merdeka. Aku nak suara empat suara Saloma. Orang pendengar tahu dah. Dia punya suara sebiji, bukan sebiji macam suara Saloma. 2 biji macam Saloma. Oh, alamak. Tapi hari ni janggut tak cukup. Aku pesan sampai cukup janggut. Lupa. Saloma apa ada janggut. Hantam je lah. Kita pakai Bedesman hampa relax tak? Hampa isap kok apa semua tu. Pasal lagu ni dia lagu hak Malaysia sikit. Joget Malaysia. Dan aku nak tanya. Kita tanya. Kita bagi hadiah sini. Hadiah. Tu pertama lepas tu rebek tu. Jadi ada abang tu minta aku nyanyi lagu Jiwa Kacau. Saya kalau menyanyi lagu Jiwa Kacau di rumah kenduri Pak Long. Ni dia boleh tengok puak basuh pinggan, puak basuh gelas, puak beredang semua bukan teriak. Pasal apa? Sedih lagu tu. Ni nak bagi hadiah CD ke tu. Kita tanya penonton. Ada orang bisu seorang. Orang bisu. Dia bisu. Dia pergi berubat. Dia pergi berubat. Tu sengau bukan bisu. Apa dia mau? Dia pergi berubat. Tiba-tiba balik-balik dia boleh bercakap. Lepas pergi berubat, balik-balik dia boleh bercakap. Boleh bercakap? Apa perkataan pertama yang dia nak cakap? Siapa boleh angkat tangan? Ada dalam beg tu. Dia bisu, dia pergi berubat, balik-balik boleh bercakap. Apakah perkataan pertama yang dia nak cakap? Bagi hadiah CD dia tu. Nak hadiah bunga tu habis dah. Angkat tangan. Dia pergi berubat. Contoh orang pematang sintuk ni dia bisu. Dia pergi kepala batas berubat. Balik-balik kepada kepala batas, balik-balik boleh bercakap. Apa hak mula-mula dia nak bercakap? Hui. Dah. Aku tak seorang jawab. Tanya tu. CD satu, CD. Angkat tangan. CD ni syok. Ni. Ni depa tak dengar ni lagu Mocun. Lagu Mocun bola. Lagu duit raya, lagu tu bulan puasa plastik hitam tu ada. Nombor 9. Nombor 9 lagi saya nyanyi. Seloka Hujang. Dia pergi berubat balik-balik boleh bercakap. Apa hak mula-mula dia nak cakap? Boleh Paman? Buat ni kelebek bola mawar tu. Angkat tangan. Kawan saya habis. Dia bisu. Dia pergi berubat balik-balik boleh bercakap. Hak mula-mula dia nak cakap apa? Tu. Dia dah jawab. Awek. Adik, nanti Zat. Apa cengih? Budak cengih tanya lah tu. Adik nama apa? Farhana. Macam nama lagu. Okey adik, dia nak cakap apa mula-mula adik? Alhamdulillah. Salah adik, salah. Pak Long, dalam kedai ni ada? Pak Long nak jawab Pak Long? Pak Long, apa jawapannya Pak Long? B. Dia cakap apa? Bisu. Dia cakap B, bisu. Dah. Itu panggil darling dia. B masak B. Dia salah. Yang B tu salah, yang bisu tu dia. Aku pula. Dia ni mula-mula dia nak cakap apa ni? Dia kawan bisu. Pergi berubat balik-balik boleh bercakap. Mula-mula dia nak cakap apa? No. Mana? Abang tu dia cakap abang. Habis tanya. Apa dia ceramah apa? Ceramah apa dia nak jawab? Mana? Tu abang baju putih tu. Jom. Prado. Ya, Pak Long. Dia panggil apa Pak Long? Dia panggil mak, ibu. Mula-mula dia kata ibu. Mak lah. Macam mana? Hello. Apa doa? Hello. Ya. Dia kita panggil ibu. Mak. Panggil mak. Sana. Dia nak cakap suara dia mula-mula. Dia nak test suara dia coba kena. Macam mana Pak Long? Pak Long kata, ada gitu pula. Salah.
Tambah lagi hadiah. Ha. Pi Langkawi, pi tak balik-balik. Dua tiket pi Langkawi. Pi tak boleh. Balik bila aku suka dia. Sana. Isa. Habis kotak Isak tak apa-apa. Kabel tak boleh cucuk pula. Kabel tak cucuk pula. Laptop apa barang. Bang. Oh bang. Ni bang apa Isak lepas dah. No abang lu. Oh. Ni bang, ambil peti api cucuk bang. Beli ribu-ribu. Orang tak bunyi bang. Ni cucuk bang. Cucuk bang. Dia bunyi ke tak? Apa beli mahal haram tak bunyi? Apa? Aku 5 biji dah cucuk. Minyak. Minyak apa empuk bang tu? Tu okey dah ke? Ajak biar apa cari tu aku nyanyi lagu Cakore tu. Boleh lah lagi sama kau dah kat ni. Tak dah. Mana? Tak apa. Nama pun dia lawak. Mana dah? Mana? Tak ada orang jawab. Ada tak? Ni. Mau jalan. Tak ada. Tutup. Jadi jawapan dia. Mana dah? Ada lagi nak jawab? CD dah. RM5 bagi free dah. Ni apa barang bagi CD? Bagi duit. Tu. Boy. Duit. Boy. Boy. Macam nak ikut aku ya. Jawapan dia tadi. Jawapan dia tadi tahu nampak ke tak? Dia pergi berubat bisu. Balik boleh bercakap. Tahu apa dia nak mula dia nak cakap? Dia cakap apa tahu? Test 1 2 3. Test 1 2 3. You shut up. Oh, test 1 2 3. Orang nak check mic pun test 1 2 3. Dia pun test 1 2 3. Jadi itulah jawapannya. Itulah jawapan dia. Kita boleh kemenangan yang betul. Boleh lah. Pula dah. Tak boleh. Tak keluar. Tak kuat. Cucuk buang. Nah, peti api. Siapa dia? Tokek dia lari dah. Mana dah tokek dah? Ni. Apa punya laptop ni? Tak kuat. Cancel. Boleh. Baik. Tak apa. Bagi dia kelebek tu dah. Ni, kita bagi duit. Duit yang saya jumpa dalam misi basuh pagi tadi. Saya basuh seluar saya. Tak tahu duit siapa. Okey ni. Bagi 50. Ya. You shut up. Okey, relax dah. Saya amboi. Sabar. Nak balas dendam ke? Ada dendam pula. Ni, soalan RM50. Budak ni tak tidur tepi ke? Ni, soalan RM50. RM50. Jadi, siapa cepat dia dapat. Tengok. Sumbang sangit dapat 50. Baik, soalan dia. Siapa cepat, dia dapat. Ni dia betul ke palsu? Dia betul lah. Buat kentut apa? Baik, soalan dia. Binatang apakah yang naik pokok? Ekor dia pergi dulu. Binatang apa naik pokok ekor pergi dulu? Kucing. Apa kata aku? Ni, binatang apa naik pokok? Naik pokok apa tu cakap KL? Binatang apa dia ragas pokok ni? Dia ragas tapi dia naik ekor dia pergi dulu. Binatang apa Pak Long? RM50. Mana dia mai? Tambah lagi CD satu. Tadi bagi CD Cakoroy. Siapa Pak Long fikir tu?